awang anak muda yang nak sangat melancong. Dari kecil saya memang teringin nak travel, tengok setiap ceruk dunia. Tapi realiti selalu cakap kat saya, mimpi boleh, tapi duit kena cukup dulu. Gaji saya tak tinggi, setiap bulan cukup makan je. Nak travel memang mimpi dalam IG je lah. Satu hari tengah scroll video, nampak orang cakap, sebenarnya kau tak miskin, kau cuma tak tahu cara. Saya pun klik tengok. Dia guna satu platform. Saya mula belajar step by step. Rupanya senang je. Setiap hari ikut step sambil job, sistem auto susun, payment stable, boleh clear cash out terus. Saya pun guna masa lepas kerja sikit-sikit buat. Lepas setengah tahun, saya berjaya simpan cukup duit beli tiket dan hotel ke Jepun. Masa jejak kaki kat Narita Airport, saya sempat rakam vlog. Semua ni bermula dari hari saya berani guna phone buat duit. Kalau korang pada impian besar, jangan tunggu peluang datang. Cuba buka platform ni. Mula dengan side income, dekatkan impian sikit-sikit.